Hai semua, hari ini kita sempat menjemput Ketua Juri Pertandingan Digital Storytelling Animation Kelantan Edu Challenges 2026 dan mungkin kita akan bertanya beberapa soalan. Terima kasih kerana menjemput saya. Azmi, macam mana dengan pertandingan? Sesi penjurian dah selesai dan pihak kami akan serahkan segala maklumat keputusan kepada penganjur utama. Semasa penjurian, apa komen juri-juri tentang pertandingan kali ini? Adakah mencapai level sebenar atau belum capai level yang diinginkan? Agak getih dan sengit juga, terutama untuk kategori kecerdasan buatan. Untuk memilih top 5 terbaik memang mencabar, sehingga kan ada laptop juri yang berasap. Buat kuasa AI tu sampai berasap laptop juri-juri. Harap-harap ketua juri dapat ganti laptop baru lah kan. Berapa lama tempoh penjurian berlaku? Dan ada masalah-masalah lain lagi ke yang timbul selain laptop berasap? Masalah lain, seramlah sebab kami buat penjurian sehingga malam, bangunan pula sunyi, ada juri yang berasa seram bila nak ketandas, dan nak ketandas ada juri yang terpaksa bawa penyapu sebagai alat pertahan. Yelah, bimbang sebab gelap dan seram. Seram sangat tu. Harap semua tak ada apa-apa kan? Baiklah Encik Azmi, bila top 5 tu akan diumumkan? Top 5 tu kami serahkan kepada penganjur dan pihak penganjur akan buat pengumuman dalam masa terdekat. Dan rasanya semua video-video pertandingan pihak penganjur dah uploadkan ke dalam YouTube. Baiklah Encik Azmi, terima kasih kerana sudi hadir berborak pada hari ini. Lain waktu kita jumpa lagi, semoga terus menjadi juri pertandingan digital macam ni. Kepada semua, lain waktu kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang lebih segar. Bye-bye semua. Kenapa tak minum air ni, tak sedap ke? Saya tak minum kopi. Siapa buat kopi ni kan dah cakap sirap limau. Bukan Milo Ais lah.